Dulu Apple Watch ni hanya boleh baca notification WhatsApp saja kan. Tapi sekarang ni kau dah boleh install app WhatsApp ke dalam Apple Watch. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu untuk pengguna Apple Watch dan juga iPhone. Sekarang ni kau buka je dekat App Store, dekat Apple Watch, kau search je WhatsApp, klik install. Tapi untuk WhatsApp yang ada dalam Apple Watch ni, dia still ada limitation lagi. Kau masih boleh baca chat-chat yang ada yang sebelum ni. Untuk gambar kau boleh buka, cumanya kelemahan dia kalau video dia memang tak support, kau kena buka daripada phone. Dan apa yang best, dia boleh record voice note terus daripada Apple Watch ni. Testing. Kalau dulu ada notification WhatsApp yang masuk ke Apple Watch ni, kita boleh tengok dah reply. Tapi sekarang ni dia dah makin advance, kau boleh buka terus dekat app dalam ni. So kau boleh tengok history WhatsApp kau yang sebelum ni, dan kau boleh buka voice note, kau boleh reply menggunakan voice note, dan kau boleh buka gambar. Cuma untuk video masih belum support lagi untuk Apple Watch sekarang ni. Tapi ada satu lagi kelemahan yang aku perasan, kalau ada orang call menggunakan WhatsApp, aku boleh angkat sahaja tapi tak boleh bercakap dekat sini. Kalau kau nak bercakap, kau still kena menggunakan telefon. Aku pun tak faham kenapa, sebab kalau nak ikutkan Apple Watch ni memang boleh call macam biasa. Kalau kita menggunakan call yang biasa tu, okey, tak ada masalah, dia boleh call je. Tapi satu kelebihan yang aku nampak, dia punya penggunaan WhatsApp ni, dia agak berguna masa kita nak buat kerja yang kita malas nak memegang telefon, kita boleh je reply terus daripada Apple Watch ni. Itu yang best. Dan aku nak bagi tahu siap-siap, untuk yang app WhatsApp ni hanya untuk yang WhatsApp biasa saja tau. Dia bukannya untuk yang WhatsApp business tu. So korang mana yang belum follow aku lagi, boleh terus follow aku. Sebab apa? Sebab aku tahu semua mengenai Apple.